So kita buka. Ui, lawa weh, sumpah. Terima kasih siapa yang bagi ni style tu. Kereta. Ui, tapi ni lain man. Ui, lawa doh. Uish, baik dong kau. Saya tengok je. Saya tengok. Kadang-kadang saya rasa nak beli, tapi saya rasa macam tak worth it, tak berbaloi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pak I Geram. So korang mesti dah tengok konten Pia kan, apa yang Pia buat dekat aku hari ni. So aku rasa happy sangat-sangat. Walaupun ianya terlampau awal 5 hari, tapi aku still lagi aku menghargai orang-orang yang sentiasa ada untuk sambut birthday aku ni. Thank you so much. And sekarang ni aku nak buat live reaction. Means kalau orang bagi baju ke apa ke, aku akan pakai. Orang bagi barang, aku akan pasang. Aku akan tunjuk dekat korang satu persatu. Okay? Tanpa buang masa, let's go! Okay, so sekarang ni kita buka lah hadiah pertama kan. Walaupun korang dah tengok dalam konten Pia, tapi korang still lagi macam tak tahu the detail dia. Jadi aku tersepit ni tadi sebab aku tengah angkat satu barang yang besar tu, kerusi tu. Tersepit pula dekat pintu ni, tempat buang sampah tu. So okay, ni saya tahu. So sekarang ni aku akan buka kasut dulu. Okay, ini kasut. Kasut kat sini dia tulis lah fashion shoes. So kita buka. Ui, lawa weh, sumpah. Walaupun aku tak tahu dia jenama apa, tapi kasut ni confirm lawa. Bukan confirm lawa, memang lawa. SOP. Standard operation Pak I. So kita try pakai. Let's go. Aku try pakai. Wey, ngam-ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Ush, lawa teruk man. Kau nak tengok ke? Tengok ni. Ui, style ni. Selesa tu. Ui, terima kasih, terima kasih. Yay. Selesa. Walaupun aku bukan jenis orang yang beli kasut, tapi aku suka sangat-sangat pakai kasut. So, kita pergi ke hadiah next. Next pula, kasut ni dia ada tulis Saukas. Okay, so kita try pakai kasut Saukas ni. Kita try pakai. Ngam-ngam tu. Pakai lagi. Ui, sedap siap. Kasut daripada Saukas. Nak tengok? Nak tengok? Ni. Wey! Style weh. Kasut raya ni. Wey, lawa. Ui, ngam-ngam. So kita pergi ke hadiah yang seterusnya. Let's go. Okay, untuk pengetahuan yang bagi hadiah ni ataupun korang yang tengok, hadiah baju aku akan letak last sekali sebab aku nak pakai. Lepas tu aku nak tunjuk dekat korang. So sekarang ni ada hadiah yang last minute. Baju juga, tapi lepas ni kita pakai. So sekarang ni aku rembat yang kek tadi punya. Aku rembat sebab bukan apa, sebab dia lawa gila. Tengok dia punya setup tu. Bapak lah, gambar jokernya apa semua ni. Aku macam, ush, happy birthday. Joker, king. Lepas tu ada Esad. Uish, ni aku simpan. Kita tengok sini. Buka dekat sini. Buka kat sini ni tadi lah. Lampu Pia bagi tu. Lampu yang macam laser. So saya nak party ke apa ke, nak joget seorang-seorang, aku pasang laser ni. Terima kasih Pia. So laser dah. Okay, so sekarang ni kita buka ni. Buka ni. Tips mula. Benda yang saya paling suka Ush, aku boleh buka ke tak ni? Okay, saya buka Aku buka yang ni. Kenapa saya kata dia lawa gila? Wey, warna merah weh. Ush, kepala dia boleh gerak man. Joker untuk tampalan kereta. Tapi aku tunggu sebab aku ada order satu barang rak tau. Rak yang ada cermin kita boleh nampak kan. Dalam aku beli semata-mata aku letak collection Joker aku. Lepas tu aku nak letak barang-barang hadiah yang aku rasa aku tak nak pakai pun. Lawa-lawa. Lagi dalam kotak ni ada apa? Ada ini keychain. Weh, keychain Joker ni walaupun banyak, tapi aku still juga suka keychain Joker ni. Sebab apa? Bila banyak, senanglah kerja aku. Tapi, yang ni aku tak pernah ada lagi. Gambar Joker. Lepas tu, ada Joker pegang kad ni. Aku tak ada lagi. Lawa gila tu. Uish. Terima kasih siapa yang bagi ni style tu. Aku nak simpan rambut panjang. Nak simpan rambut panjang apa dah. Gunting dah ni tepi ni. Lepas tu, keychain Joker warna merah ni. Aku dah pernah dapat dulu. Dan aku dapat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Yang ni
tali warna merah, tali warna hitam, tadi warna purple. Ni tali warna hitam. So aku ada 3 keychain dan aku ada 3 kunci kenderaan. Motor, kereta. Tapi ni lain man. Ini dia more kepada real The Dark Knight punya Joker. Tapi yang ni pegang pisau dengan kad. Lawa. So yang paling besar sekali dalam kotak ni adalah ini. Pampara Joker yang viral dekat TikTok tu, yang kita letak dekat belakang kereta. Aku ingatkan kecil man. Rupanya besar weh. Besar gila. Macam mana aku nak buat ni? Dia ada bagi kabel tight. Ni ada bagi kabel tight sekali dengan ni punya soket ni. Tapi aku rasa aku tak akan letak dekat kereta dan aku tahu benda ni akan hilang. Style gila. Weh, lawa doh. Uish, baik doh kau. Style. So sekarang ni dia ada bagi ni tau. Dia ada bagi topi dia. Ada topeng masa dia nak curi bank tu dalam cerita The Dark Knight. Topeng dia ni. Weh. So sekarang ni boleh cabut ke ni? Macam mana aku nak masukkan ni? Ada dia. Boleh cabut ke? Bukan tarik-tarik ni hilang. Tak apa. Aku pakaikan gitu je. Dia akan jadi macam ni. Style. Duduk sini dulu. So next hadiah still lagi Joker. Joker yang ni aku pernah dapat masa tahun lepas. Tahun lepas waktu bulan puasa juga. Waktu tu rasanya sebab aku berbuka dekat Puncak Alam waktu tu, ke Setia Alam. Tetapi dia ada bunyi. Yang dulu tak ada bunyi. Dulu aku try tekan tapi tak ada. Dia lampu. Minat. So last untuk beg ni, hadiah kotak lain tapi isi dia lain. Baju juga. So baju kita akan asing dulu. Sebab baju kita akan pakai last kali ya kawan-kawan. So last kali kita baru pakai baju. So hadiah yang seterusnya adalah Joker, the triple Joker. So aku buka dulu. So kat sini ada 3 Joker Pop Mart. Aku harap Pop Mart ni sponsor lah aku tak boleh. Jadi duta ke untuk ni, untuk Joker punya ni. Yang ni dia sama dengan yang ni sebab dia stapler muka dia tu. Joker yang ni aku tak pernah tengok, dan kalau aku dapat tengok confirm aku suka. Sebab punya watak tu memang psycho gila. Bukan macam Joker sekarang ni, macam gampang. Tak best langsung Joker sekarang. Okay, so ni kita buka Joker Jerome dulu. Weh, style siap. Wih, tengok ni. Dengan dia pegang hammer. Lepas tu dia punya detail tepi ni kan, tape ni. Nampak lah. Wih, style. Okay. Kau duduk situ. Wih, style. Joker Dark Knight, dia more pada comel lah. Dia nampak comel. Dia pegang kad Joker. Yang ni Joker. Satu lagi adalah Joker yang version kartun dulu. Semua keluar Joker tu. Joker yang ni version kartun punya tu memang rare pun. Wih, smart. Tak apa, aku letak di situ dulu. So settle Joker ni. Kita pergi ke hadiah yang next pula. Let's go. So seterusnya aku dapat hadiah topi Joker juga, collab dengan G-Shock. Dekat sini ada smile tu, smile Joker. Tengok colour dia. Wih, ni bukan corak sahaja ni, corak muka ni, mata. Corak dia pun dah psycho dah geng. Tapi memang aku minat gila. Kat sini ada Joker tu. Weh, memang smart. Aku minat betul lah. Banyak-banyak pula barang Joker ni. Semoga dimurahkan rezeki siapa yang bagi ni. Kita pergi ke hadiah yang seterusnya. Hadiah daripada fans juga. Keychain. Reski Custom. So siapa-siapa aku rasa kalau korang beli ke apa ke, nak custom keychain yang ada muka korang, aku rasa boleh ikut contact Rizky Custom ni. Walaupun dia tak sponsor, aku tak tahulah orang yang buat ni dapat sponsor ataupun tak, tapi aku paling suka dia punya keychain. Ada muka kita orang, lepas tu kat belakang ni tulis Faiz Love Sofia, selalu ada dan kekal setia. Weh, terima kasih. Korang akan nampak lah aku akan pakai benda ni. Korang relax je. Ni satu, baru satu ni, ada lagi satu ni. Buka dulu. Lagi satu je ni, dia berbentuk diamond. Weh, lepas tu kat belakang ni ada gambar macam biasa. Tapi gambar ni bukan tampal kan.
Ngilu pula. Kau tampal ni macam laser. Tai gila. Lepas tu kat belakang ni sama juga ada Faiz dan Sofia selalu ada dan kekal setia. Thank you so much. Siapa yang dah bagi ni, kita pergi ke hadiah yang next ni. Let's go. Hadiah next ni adalah daripada orang yang saya sayang, orang yang saya hormati, orang yang tolong saya waktu saya betul-betul jatuh. Dia kata, "Adik datang sini, datang rumah abang, meh sini buat video apa semua. Adik kau jangan balik lagi kalau tak buat video. Kenapa kau tak duduk kat sini je? Kau penat-penat apa semua buat kerja." So hadiah ni daripada abang saya, iaitu Abang Syahipan. Hadiah ni daripada Abang Syahipan. Dia ada beg dia. Ni beg dia ni. Weh, beg Pedro. Abang Syahipan dia tahu saya minat beg-beg ni, beg Pedro ke beg Coach ke apa ke, saya minat sangat-sangat. Tapi hadiah beg Pedro yang ni amat-amat bermakna untuk saya. Sebab ni hadiah birthday dan orang yang bagi pun orang yang saya sayang, orang yang saya respect dan orang yang saya yelah yang ada susah senang dengan saya. So kita buka. So beg dia dalam ni macam biasalah, ada kertas-kertas dia tu kan. Aku rasa raya nanti aku pakai. Aku rasa memang akan pakai beg ni. Kompartmen dia ada satu. So bawa yang simple-simple je lah. Kira means kita akan bawa cash saja. Wih, nampak mahal. Memang mahal tu. Aku rasa Pedro ni. Berapa Pedro ni? Tak kira lah mahal ataupun murah. Yang penting siapa yang bagi tu, orang yang sentiasa ada dengan aku. Okay, next ni adalah hadiah daripada abang saya juga, iaitu orang yang selalu bebel dekat saya. Dia akan cakap macam ni, "Dik, kau tak buat lagi kan beg kuning? Kau buat sekarang, kau post sekarang. Kalau kau tak post, abang block." Dia akan cakap macam tu. "Kau post sekarang, adik abang ada barang untuk kau. Kau buat benda ni, confirm naik dik, confirm naik." Dan orang tu, orang yang saya sayang juga, orang yang saya hormati, orang yang ada dengan saya waktu susah senang juga, iaitu Bunda. So inilah hadiahnya. Tada. Inilah hadiahnya, geng. Headphone SteelSeries, best wireless gaming headset. Okey, untuk pengetahuan korang, Bunda ni adalah orang yang dia sukakan gadget, sama juga macam saya. Abang Syahipan, dia tak minat gadget. Dia minat macam barang-barang macam ni. Dia sama macam Pia, Abang Syahipan ni. Kalau Bunda, dia sama macam aku. Aku minat gadget. So Bunda pun minat gadget juga. So kat sini, kenapa tampal kat sini, ini warranty dia. Aku Kak Zura dah tolong selotip tadi. Tak silap aku, kita buka lah, kita tengok. So korang akan tengok lah aku live, tapi aku tak pakai wire punya headphone lah. Ni wireless. Dia claim lah lossless 2.4G. Ni lah 30 hour battery life, 7.1 surround sound, steel frame construction. Dia kata macam tu. Sekarang ni tengah ada construction, jangan buat bising. So dia ada Discord certificate, certified. So aku buka. For glory, untuk kemenangan. Lawa weh, mak Datuk. So kat sini ada kabel dia lah, kabel untuk charge, lepas tu kabel untuk connect. Dia bagi semua. Dia bagi juga ni. Yang ni jangan hilang sebab nak cocok kat telefon ke apa semua nanti. Okey, so jangan hilang, letak dekat sini. Dan ini adalah, nampaklah berat juga mai. Kita try pakai lah. So kat sini ada button dia, ada kabel dia untuk charge. So kita try pakai. Selesanya. Lepas tu dia ada mic. Mic dia ni kena tarik bawa keluar macam ni ke? Mana sambil main tu, pasal aku boleh pergi mana-mana lah kan. Style weh. Kempak gila, selesa mat. Hello guys, welcome back to my stream. Stream belakang ni ada manual book. Dan benda ni juga penting ni. Okey, kejap. Aku kena on dulu. Lama-lama. Bateri ke tak ada? Aku kena charge dulu. Aku rasa kena charge dulu lah. So, aku kena tolak jap. Bagi aku charge dulu. Bila dah siap charge nanti, baru aku tunjuk kat korang. Okey, lepas ni baru kita tengok performance bunyi dia macam mana. Okey, so hadiah yang seterusnya adalah ini. Hadiah daripada Kak Zura. Kak Zura ada bagi tahu dia dah lama dah benda ni. Dia cakap dia nak bagi awal. Dia terpaksa beli awal sebab stok ni limited. Stok jam ni sangat-sangat limited. Sebab dia dah macam nak tutup production dia. Okay, so korang mesti pernah deja vu kan, tengok kotak ni, The Joker, Thomas. Bila tengok tulis kat sini Thomas Heritage, mesti kau akan teringat jam yang aku pernah dapat dulu. Dan yang ni jam juga, boleh bagi tahu jam juga. So inilah hadiah dia. So kotak dia still lagi kotak yang sama dengan yang dulu. Kita bawa keluar dulu. Okay, so kita dah bawa keluar. So kita tengok kat dalam.
jam dia sebenarnya. Pamparam padam, jam joker. Aku tak tahu aku nak react macam mana, tapi aku suka sangat-sangat. Dia punya berat, dia punya strap tali dia, korang boleh tengok. Aku rasa aku nak pakai lah. Tapi apa-apa pun aku nak ucapkan thank you so much lah. Sebab bagi aku tak expect punya birthday aku ni akan dapat banyak barang macam ni. Sebab daripada dulu lagi memang dia ajar untuk kalau birthday kita jangan minta dengan orang. Kalau orang nak bagi, orang akan bagi. So tak apa, ni aku letak tepi dulu. Detail dia. Aku nak cakap macam mana. Jam joker ni, setahu aku kita kena pusing sebanyak mana yang kita perlu pusing untuk set date dia. Okay, so aku dah set masa dia dan dah sampai masanya untuk aku pakai. Kita pakai. Lawa weh. Nampak premium gila. Sumpah. Masuk. Bila pakai. Hey, lawa. Tengok tali dia. Cik, tahu-tahu je. Kak Zura cakap, senang kalau beli jam macam ni. Sebab apa? Sebab bila kali hitam, aku boleh pakai dengan banyak-banyak baju lah. So, betul Kak Zura. Apa yang Kak Zura cakap, Pak boleh pakai bila-bila masa je. Dan joker dekat dalam ni nampak premium gila weh. Totally, semua hadiah setakat ni approve ya. Approve. So, let's go. Kita pergi ke hadiah yang sekelas. Hadiah yang sekelas. So, let's go. So, hadiah yang sekelas ni, hadiah yang besar juga bagi aku. Semua hadiah besar bagi aku. Tapi aku tak expect yang someone ni belikan aku benda ni. Hadiah dia adalah Nintendo Switch. OLED model ni bos. So saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi saya tahu dia akan tengok video ni dan akan ada orang edit. Ni saya cakap awak, terima kasih sangat-sangat untuk hadiah ni. Saya tak tahu yang awak beli hadiah ni. Dan apa yang saya nak cakap dekat awak, saya suka sangat-sangat hadiah ni. Full set man. Saya suka sangat-sangat hadiah yang awak bagi dekat saya ni. Saya hargai sangat-sangat apa yang awak bagi ni. Semoga kita berdua terus berjaya. Semoga kita berdua ni sentiasa dirahmati dan sentiasa dipermudahkan urusan untuk halalkan antara satu sama lain. Sekarang ni saya tengah usaha. Mungkin orang ramai tengah push-push saya. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat awak sekarang ni adalah saya tengah usaha untuk menghalalkan awak. Thank you so much. Sebab Nintendo Switch ni banyak benda yang saya tengok dekat marketplace. Saya tengok je. Saya tengok. Kadang-kadang saya rasa nak beli tapi saya rasa macam tak worth it. Tak berbaloi. Saya beli semata-mata untuk saya main. So saya tak tahu lah dia tengok saya punya marketplace ke apa ke. Dia tengok satu-satu, dia tengok ke apa ke. Saya tak tahu. Tapi apa-apa pun thank you so much untuk yang awak bagi ni. Pia, thank you so much. Bukan sebab hadiah ni membuatkan saya sayang dengan awak. Bukan sebab sambutan ni membuatkan saya ni jatuh cinta dengan awak. Tak. Saya jatuh cinta dengan awak. Saya sayang dengan awak sebab keikhlasan awak. Sebab awak sentiasa dengan saya susah senang. Awak tolong saya daripada dulu sampai sekarang. Kita tak boleh nak halang kan apa yang orang cakap dekat kita. Tapi biarlah apa yang saya dan awak lalui, biar kita je lah yang tahu. Orang lain tak akan faham. Orang lain akan kata macam-macam. Tapi apa-apa pun thank you so much. Sebab bagi benda yang saya nak kembalikan zaman budak-budak saya. Walaupun saya ni banyak keinginan ke arah budak-budak sikit, main game ni. Tapi awak sentiasa support dan awak tak pernah mengeluh pun untuk bagi saya benda ni. Thank you so much. Saya sayang awak sangat-sangat. Thank you so much lah. Babilah nak nangis betul-betul pula. So, kita tengok apa lagi yang kita dapat. Wow, what is that? Oh, controller dia punya ni. Wih, smart tu. Oh, so tak payahlah kita nak ni kan, nak connect dia tu. Wow, it's amazing bro. So sekarang ni aku nak buka satu-satu. Aku nak operate satu-satu. So macam mana? Sebab Nintendo ni ada dekat sini. Tadi aku dah main dah. Aku dengan dia rasmi. Back Mario mat. Lawa gila. So buka. Okay, so ni bag dia. Dekat atas ni mungkin aku rasa slot kot. Ni slot untuk letak game-game. Okay, tahu. So kat sini ada berapa slot dia? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10 game aku boleh letak kat sini. Setiap kali nak main kena letak dalam bag ni kan. So sekarang ni aku baru ada satu game. Dan aku main game tu pun aku dah galit dah tadi. Game ni Zelda ni best gila. Takat ni aku main best lah. So dia more kepada story game punya. Dulu aku pernah ada Game Boy, tapi Game Boy tu dia punya charge tu rosak. So sekarang ni macam mana nak letak ni? Aku tahu letak ni. Aku tak tahu nak cocok macam mana ni. Aku tak tahu. Sudah.
So kat sini okey lah. Contohlah aku buat korang pula terpaksa layan aku kan. Tak apa, layan je, korang layan je. So sekarang ni aku kena buat keluar yang ni dulu. Aku kena masukkan kabel dalam ni ke ataupun tak. So kat sini laluan kabel dia kan. So kabel keluar untuk connect dengan charge tu. Okay, HDMI out LAN. Okay, faham. Tak faham. So ni AC adapter. Aircon ke AC ni? Jadi aku tuturkannya. A few moments later. So aku tak tahu tu untuk apa sebenarnya. Tapi aku rasa benda tu adalah untuk connect dengan PC ke monitor ke, untuk korang main tu kan. Itulah kalau hang tak tahu jangan buat pala tahu kambing. Ni kan nak buat ni pala tahu. So dia bagi ni. Dia bagi ni kira untuk konsol punya ni lah. Ni apa untuk charge ke apa lah, aku pun tak tahu. Mana-mana je lah. So banyak lagi lah barang. Tunggu nanti aku explore dan aku bagi tahu korang. Okay, aku rasa better aku saut baju dulu kot. Lepas tu baru aku buka hadiah yang terakhir. Sebab hadiah yang terakhir tu nak kena pasang kan. Bila nak kena pasang ni, aku kena bebel. Bila aku nak kena bebel tu, dia lama sikit proses dia. So jom kita try baju-baju yang korang bagi. Let's go. Okay, so baju pertama aku dah saut dah. So kat sini dia ada tulis lah apa yang kau nak tengok tu, tengok lah. Macam tu. So dia satu set sekali dengan seluar. Dia tulis kat sini The Joker. Lepas tu yang paling penting sekali belakang ni lah, ada muka Joker ni. Memang baju ni aku tak boleh buat solat lah jawabnya. Tengok solat ni. Lepas tu ada makmum yang kat belakang tu, tengok macam Joker version berapa ni? Macam tu dah pisang. So ni baju pertama, lawa sangat-sangat. Tapi seluar dia selesa gila. So kita pergi ke baju next. So ini adalah baju next. Baju oversize. Aku memang pakai oversize dah sekarang. Aku tak akan pakai baju yang ketat-ketat dah. Sebab apa? Sebab saya jaga aurat saya. Walaupun tak ada kena-mengena, tapi itulah kenyataannya. Lawa weh baju ni. Baju ni dia punya style. Kita boleh nampak kalau macam baju ni memang punca-punca orang akan fitnah aku pakai baju terbalik. Sebab jahitan dekat luar ni akan nampak macam jahitan dekat dalam. Lepas tu kat sini ada tulis Future Ready. Masa depan aku dah ready dah. Korang punya dah ready ke belum? Jadi aku cari lagi satu baju tu. Dia ada baju Queen King one set. Tapi aku rasa tertinggal dalam kereta. Kalau aku turun pun aku parking jauh mat. Tapi aku akan pakai lagi. Oh ada lagi lah. Tu kat sana. So let's go. Kita pakai. Okay, so ini adalah baju yang terakhir. Baju tadi daripada Coco. Coco ni siapa? Sepupu Pia. Lisa tu adik-beradik dengan Coco. So sekarang ni baju yang aku pakai ni bertuliskan King. Yes, I'm the King. Diam. Ni lepas tu ada seluar. Seluar dia pun tulis King. Seluar dia memandangkan aku cakap tadi kan, aku pakai oversize dah. Dan aku dah tahu dah baju ni aku boleh pakai dekat rumah. Sebab dia cutting ketat. So bila cutting ketat dia memang selesa. Aku suka pakai selesa. Selesa ketat-ketat tu kalau kat rumah. Banyak seluar jeans aku yang aku pakai dekat rumah apa semua. Tapi apa-apa pun aku suka hadiah. Sebab dia baju one set. Thank you so much. So kita pergi ke hadiah yang terakhir. Okay, so ini adalah hadiah yang paling besar sekali dan paling berat setakat ni. Kerusi gaming. Korang pun dah tahu kan peristiwa kerusi yang jatuh kerusi, kaki kerusi patah tu kan. So inilah kerusi gaming, hadiah sempena birthday aku. Jangan pelik, ni One Piece. Saya menginspirasikan Kepala Kad sebenarnya. Kepala Kad Abang Pia, One Piece. Dan Abang Pia pun minat Zoro. Dan ini adalah color Zoro. Kerusi gaming version Zoro. Yes. Aku rasa TT Racing dia boleh buat kerusi gaming version Joker rasanya. Sebab kalau ada Joker confirm aku beli. Tapi aku bagi tahu awal-awal, aku akan review jujur pasal kerusi ni. Sebab TT Racing dia claim kerusi dia paling terbaik. So aku akan review benda ni. TT Racing jaga-jaga ya. Kalau tak nak kena condemn, buat kerusi yang cantik-cantik, especially Joker. Tadi Kak Zura dia tutup untuk safety juga. So besar amat, besar sangat. So ini adalah kotak dia. Dalam dia kita boleh tengok ni kotak lapik. Sebab nasib baik letak ada kotak ni tadi. Kalau tak kena dah. So ini dia punya body. Tada.
Wish, kali hijau purple memang cita rasa aku lah. Tapi untuk pemakaian mungkin aku still lagi memilih hitam lah. Tapi untuk kerusi ni, lawa mat. So kita letak kat sini lah, letak kat sini. So banyak gila span dia. So kaki dia bapak berat lah. Kaki dia besi mat. Besi, roda dia pun tak pasang lagi. So kita kena pasang roda dia. Tapi aku kena buka dulu lah. Aku buka dulu. Okay, so kaki dia kita dah buka. Dengar. Ini memang tak ada sebarang kemungkinan yang akan patah ni. Kecuali kau enjut-enjut atas ni patah ha mat. Sebab dia besi Besi. So kita letak tepi dulu. So ni dia ada headrest dia, headrest untuk letak dekat belakang tu lah. Ni TT Racing dia ada tulis. Kali hijau lawa. Dia macam Alcantara sikit. Baldu macam tu. So kita pergi lagi. Dalam ni apa? Macam seakan-akan alat-alat dia juga Okey, so kat sini dia dah bagi dah. Dia bagi benda ni untuk masukkan nanti dekat batang apa tu, kerusi tu. Dia akan jadi macam ni. Okey, so lagi dia ada bagi roda. Ada dalam 5 roda kat sini, 4 5. Lepas tu dia bagi peralatan untuk pasang ni, Allen key, skru dan sebagainya. Dia bagi juga besi untuk tengah ni untuk kau pasang. Macam mana kau nak pasang nanti kena tengok manual book Yang ni kena tengok manual book. Yang buat pelatau. So dia ada bagi juga tempat untuk press tu. Ni just macam plug and play je lah. So aku kena asing-asingkan dulu barang-barang ni sebelum pasang. So aku tahu ni apa benda. Okey, seterusnya kita akan tengok apa pula. Yang ni berat semacam ni. Aku tak boleh nak angkat. Ni kena buka juga. Kena buka. Betul-betul TT Racing ni kau betul-betul secure Kau punya barang ni datang dengan selamat. Aku sampai. Macam mana dia tak seorang. Berat ni benda ni. Apa ni? Dia punya tapak tu. Weh. Berat gila mat. So ini dia punya kerusi tu kan. So faham. Ni nanti kena skru lah bawah ni. Okay, so ini adalah apa tu? Okay, macam bantal lah kita letak kat belakang tu untuk pinggang kita. Dia kira support pinggang kita ni, letak kat belakang. So next, ini adalah armrest dia. Armrest dia ada 1 dan 2 armrest. Yang terakhir sekali adalah seat dia, tempat duduk dia. Ini yang berat ni. Ni apa ni? Aku tak tahu ni apa. So kita kena angkat je ni. Okay, kotak boleh bawa ke sana dulu. Dia tak ada bagi manual manual book ke apa ke? Ni ke? Okay, ada. So dia ada bagi manual book kat sini. Manual card besar betul dia tulis. One piece. Collect dengan TT Racing. Congratulations. You are the new owner of TT Racing. Search ads. Flip to the back to get started. Thank you for your support. Okay, welcome. So jangan nak thank you sangat. Aku tengah review kau punya kerusi ni. Walaupun ini hadiah orang beli, aku kena review juga ni kau punya. So let's go, kita pasang. So kita ambil balik kotak-kotak tadi. Dia kata install the casters by inserting the metal connector into the holes. Masukkan benda ni dalam lubang ni. Masuk elok-elok, jangan tersepit lubang tu. Masuk gitu je ke? Tolak je ke? Okay, yang ni senang lah. Sebab apa? Sebab kau kena tolak gitu je. Tolak dia masuk gini je. Masuk. Okay, dah. Masuk lagi. Okay, dah siap. So kita akan pusing ke belakang pula. So sekarang ni apa? Kita kena install the hydraulic. Masukkan hydraulic dia. Batang tebal dekat bawah. So lepas tu masukkan macam ni. Okey, dah. Ni dekat bawah B-seat ni ke? Dekat bawah B-seat. Okay, so let's go. Three days later. Okey gang, setelah berhempas pulas untuk memasang, finally dah siap.
Zoro lu bakar. Tiba-tiba pula bakar. So selepas ini saya akan stream dengan lebih lama. Dan tak ada masalah dah. Isu sakit pinggang ke apa ke. Alhamdulillah. Baju sama dengan ni, kerusi. Terima kasih sangat-sangat siapa yang dah ada dengan saya. Sudah senang. Thank you so much untuk pemberian ni. Jagai sangat-sangat. Saya doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Saya minta maaf kalau saya ada salah silap tutur bahasa ke, perbuatan ke apa ke. Saya minta maaf. Yang baik itu semua datang pada Allah, yang buruk datang daripada saya. Thank you so much sebab sambut birthday saya walaupun awal. Kalau korang nak tengok konten bagi-bagi hadiah tu, surprise ke, usaha PR, effort PR, siapa-siapa yang terlibat dengan malam ni, dengan birthday saya, korang boleh pergi tengok dekat konten PR. Okay, so jumpa lagi di next konten. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin. Sekian. Assalamualaikum.